Sementara itu, usaha memeterai gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran menemui jalan buntu selepas Tehran menolak syarat yang dikemukakan Washington serta enggan menghadiri rundingan dicadangkan di Islamabad, Pakistan. Menurut laporan Wall Street Journal yang memetik pihak pengantara, Iran menyifatkan tuntutan Amerika Syarikat sebagai tidak boleh diterima sekaligus menghentikan proses diplomatik yang sebelum ini diterajui Pakistan. Walaupun rundingan terhenti, beberapa negara serantau termasuk Turki dan Mesir masih meneruskan usaha untuk menghidupkan semula proses tersebut. Pengantara kini dilaporkan meneliti lokasi alternatif seperti Doha dan Istanbul selain merangka cadangan baru bagi mengatasi kebuntuan itu. Sebelum ini, Iran mengemukakan beberapa syarat ketat untuk menamatkan konflik termasuk tuntutan pampasan daripada Amerika, pengunduran tentera dari pangkalan serantau serta jaminan bagi mengelakkan serangan berulang. Sejak Israel bersama Amerika Syarikat melancarkan perang ke atas Iran, lebih 1,000 orang maut termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Ali Larijani.